korang, kita kan dah dapat assignment. Kita kena betul-betul buat daripada awal lah. Jom kita plan masing-masing punya tugasan. Senang sikit. Lepas tu kita boleh bahagi tugas masing supaya nanti tak last minute ke tu macam lagu. Alah, relax lah. Due date lambat lagi kan. Lagi 2 minggu kan. Sempat je kau nak buat. Korang ni relax-relax dah lah. 2 minggu tu memang lama. Tapi kalau kita tangguh nanti last minute kita buat kerja. Lepas tu nanti kita tak cuti tidur macam mana? Nanti kan semua kerja di last minute. Supaya kita siapkan daripada awal. Tak apalah, aku ikut je lah korang yang mana-mana. Etika pertama dalam tugasan berkumpulan ialah berdisiplin. Disiplin bermaksud menepati masa, menghormati masa orang lain dan juga bertanggungjawab atas tugasan yang diberikan kepada kita. Korang kita dah buat setengah jam ni, sekarang kita kena bahagi tugasan. Nanti kalau siap awal, kita boleh hantar tugasan awal. Betul? Lagi cepat siap, lagi kurang stres. Betul? Sorry korang, saya lambat sikit. Tadi ada traffic jam dekat depan tu. Sofia, kita dah bincang setengah jam. Oh, sorry lah, saya tak sengaja. Saya ingatkan jumpa pukul 3.30. 3:30? Daripada rumah awak ke sini pun ada trafik ke? Oh yelah, betul lah, ingat saya tipu ke? Etika seterusnya ialah menikmati masa. Masa yang dirancang dengan baik memastikan setiap ahli dapat memberikan sumbangan yang terbaik dalam menyiapkan kerja dalam kumpulan. Okey, satu, dua. Okay, sekarang ni kita janji mesti pukul 2, sekarang dah 2.20. Okay, sorry korang, saya lambat sikit. Sikit, kita dah tunggu 20 minit tau. Kalau lambat macam ni, nanti kerja tak sempat siap lah. Sorry lah, sorry. Tadi saya tak boleh buat dah. Tapi lepas ni jangan ulang saya sama tau. Tepati masa ni penting sebab kadang orang lain dah set masa dia, nanti terjejas masa orang lain. Dalam tugasan kumpulan, setiap ahli mempunyai idea dan pendapat yang berbeza. Sebab itu kita sebagai ahli kumpulan perlu mendengar dan menghormati setiap pandangan supaya tidak berlaku salah faham dan perbincangan menjadi lebih baik. Sekarang ni kita bincang lah macam mana nak presentation nanti. Saya rasa kan kita kena buat presentation kita ni nampak santai dengan kreatif. Bila orang dengar tak bosan. Tapi kalau santai sangat, nanti orang kata kita ni kurang formal pula. Tapi kalau terlalu formal orang ngantuk lah pula. Saya takut persyarat tu macam tak kita macam serius nak buat presentation tu. Macam mana? Okay, relax dulu, jangan terus tolak idea orang macam tu. Saya setuju juga dengan pendapat korang. Kita buat je ikut pendapat masing-masing. Kita bincang elok-elok dulu sebab semua orang ada pendapat masing-masing. Okay, sorry. Saya cuma nak nampak presentation kita best je. Saya faham, saya pun nak kita punya presentation pun cantik juga. Apa kata kalau kita gabungkan dua-dua, presentation kita ni nampak lebih santai tapi formal tu kita taklah tinggalkan. Okay, setuju? Saya pun setuju. Saya pun setuju. Membahagikan tugasan untuk membuat kerja dalam kumpulan sangat penting supaya ahli-ahli tahu peranan dan boleh menyiapkan kerja dengan lebih teratur. Kita dah lama duduk ni tapi kerja tak siap lagi. Kita tengah fikir idea lah ni. Kerja tak cukup. Kita kena buat kerja sekarang ni. Sofia, kita kena serius tau, jangan main-main. Saya tengah dengar lah ni apa yang korang cakap ni. Kalau tak bagi tugasan nanti kita semua buat benda sama. Lalas kerja lambat siap. Betul juga. Nanti semua pun stress last minute. Baik kita cerita awal-awal. Okay, simple je. Farah buat research, Mira edit video, Sofia buat intro dan kesimpulan, saya edit slide. Okey lah kalau macam tu. Kalau macam tu tak adalah kerja kita teratur je semua. Betul. Baru senang nak jalan kerja. Lepas tu tak siapa yang penat berseseorang. Ready.
Korang, video ni memang nampak macam tak smooth lah. Ada problem sikit lah dengan video ni. Oh ya ke? Slide dah siap. Tapi kalau video tak okey, nanti presentation nampak kurang kemas. Alamak, macam mana ni? Okay, jangan panik. Kita buat sama-sama ni lah masa kita bertiga sama. Saya cek skrip, takut ada yang tertinggal ke, boleh saya ubah. Saya pun boleh tolong check timing video dengan slide. Okay, macam tu saya edit balik apa ni. Okay. Bagus. Kita buat sama-sama, nanti kerja lagi. Betul, kalau kita tolong sama kita macam ni, semua masalah boleh settle. Betul, teamwork tu memang penting. Nasib baik kita tak buat seorang-seorang.